Akaun emas gap ni tuan-puan, sangat-sangat mudah untuk kita mulakan tabungan emas. Sebab ramai di luar sana, dia nak beli emas tuan-puan. Dia nak beli emas, tapi dia tak mampu. Dia tahu emas tu mahal. Memang emas ni mahal tuan-puan. Tapi, dengan akaun emas gap ni tuan-puan, kita boleh simpan sikit-sikit tuan-puan. Okay, kita boleh simpan sikit-sikit. RM100, RM100. Kalau tuan-puan nak skip menabung pun tidak ada masalah. Dan bila tuan-puan sudah cukup, contohnya kalau tuan-puan target untuk keluarkan 5 gram, contohlah ini 5 gram tuan-puan, ini 5 gram gold bar bunga emas. Kalau tuan-puan target nak simpan ataupun nak pegang 5 gram ni, kita nak beli seketul ni kita tak mampu tuan-puan. Tapi kalau kita gunakan akaun emas gap ni, tuan-puan konsisten menabung sehingga cukup 5 gram, tuan-puan boleh klik withdraw dekat sini. Okay, tuan-puan klik withdraw, keluarkan 5 gram ini. Okay, kita keluarkan 5 gram ya tuan-puan, kita ada duit RM3.000. Boleh nampak dekat sana, simpan emas ni, kita simpan duit tuan-puan. Kita bekukan duit kita dalam bentuk emas. Bila kita perlu tuan-puan, kita boleh jual emas tadi. Kita tak perlu minta-minta dengan duit orang, kita tak perlu pinjam-pinjam duit dengan orang, pendek kata kita tidak perlu berhutang lagi. Okay?